Hey, bersama Shu. Okey. Hari ni Shu nak ajar korang, nak bagi tahu cara yang ringkas. 6 cara ringkas mudah untuk ke office. Okey? Tak perlu kulit kusam lagi. Kulit kusam tu kena tengok. Okey? Yang tak erti makeup, tak pernah makeup, cuba tengok. Simple je cara Shu. Okey, first Shu akan pakai si cantik ni. Si cantik ni Shu suka pakai sebab apa? Dia ringan, sangat ringan. Dia boleh tutup jerawat, scar, parut, semua boleh tutup dan merawat sekaligus. Okey. Dia okey, first cara dia picit je, sikit je. Korang sikit je cukup. Kemudian korang sapukan je dot satu sini. Okey, dan dahi. Okey. Kemudian sapu dari bawah ke atas. Okay, bau dia sangat wangi tau. Wangi sangat. Yang ni kita tak payah pakai bedak lagi dah. Pakai ni je. Yang asas ni yang penting ni kawan-kawan. Okay, lagi satu Shu nak bagi tahu. Kalau yang ada jerawat tu, ambil je sikit. Okay, kata dekat tempat jerawat tu. Ambil je sikit. Kita letak dekat tempat jerawat tu. Okay, katakan kat dahi Shu ni kan ada jerawat sikit kan. Okay, so kita letak. Dia boleh tutup. Macam Shu cakap tadi lah. Dia sekali merawat So kita pakai benda yang bagus, yang elok, yang boleh merawat dua dalam satu sekaligus. Kan bagus kan. Okay. Kemudian Shu hanya pakai eyeliner. Okay. Shu cara pakai eyeliner macam ni Eyeliner mana-mana je. Biasa-biasa je pun boleh. Asalkan benda tu ni bagus. Yang boleh pakai, kita senang untuk pakai, mudah untuk pakai. Kalau nak ikutkan memang banyak. Eyeliner ni just pakai yang pilihan pensel saja. Okey. Kemudian Shu akan pakai mascara. Okey. Shu suka pakai si cantik tu sebab apa? Dia sekejap je dah boleh buat muka kita nampak glowing. Okey, kalau kita pakai berterusan, kedutan-kedutan kita semua hilang. Bau dia pun wangi tau. Best sangat. Kadang-kadang Shu suka pakai kat tangan. Nanti korang tengok Shu buat pakai kat tangan macam mana. Okey. Kemudian korang just pakai eyebrow. Okey. Yang ni Shu tak ada pun cukur kening Shu ni. Okey, just kita ikut kening yang sedia ada. Tak payah nak cukur-cukur semua. Cabut-cabut pun tak payah. Okey. Alright. Okey. Kemudian apa yang Shu pakai? Blusher sikit. Blusher tu at least tak adalah nampak kusam kulit kita tu kan. Tadi kan kita dah pakai foundation tu. Bila kita pakai blusher ni, dia akan nampak lebih menyerlah. Okey. Dan akhir sekali Shu pakai lipstick. Lipstick pun pilihlah warna yang ceria. Janganlah warna yang pucat-pucat. Macam Shu suka warna pink. Pink pekat ni sebab apa? Dia menaikkan keceriaan Shu, mood Shu. Okay. Yang bestnya, si cantik ni Shu boleh bawa pergi mana? Letak dalam handbag kecil je. Tengok. Yes, senang. Senang nak bawa pergi mana. Kalau macam Shu ni masa solat kita boleh bawa pergi pakai untuk solat. And tak ada bahan kimikal. Dia buat daripada bahan semula jadi. And Shu masuk poket je. Terus bawa pergi mana-mana. Tak perlu risau lagi kulit kusam dan tak cantik. Okay, bye.